Dalam video ini, anda boleh lihat secara realistik berapa sebenarnya harga emas 1 kilogram pada masa sekarang berbanding 6 tahun yang lalu. Pada Ogos 2019, harga gold bar 1 kilogram sekitar RM208,000. Dalam tempoh masa 6 tahun sahaja, harganya telah meningkat lebih 2 kali ganda. Hari ini, harga gold bar 1 kilogram sekitar RM480,000. Ini bermakna dalam tempoh masa 6 tahun, harga emas naik lebih 100%. Apa maksudnya untuk anda sebagai penyimpan emas? Yang pertama, emas terbukti menjadi pelindung kekayaan daripada inflasi. Dalam masa 6 tahun, kuasa beli ringgit semakin susut. Tetapi emas bukan sahaja mengekalkan nilai, malah meningkat jauh lebih tinggi. Yang kedua, ini menunjukkan betapa pentingnya mula simpanan emas seawal mungkin, walaupun sedikit. Sebab dalam masa beberapa tahun sahaja, kenaikan harga emas ini boleh memberikan anda lebihan modal yang sangat berguna. Sama ada untuk persaraan, pendidikan anak-anak atau rolling modal bisnes. Mungkin dulu anda rasa untuk beli 1 kilogram gold bar agak mustahil. Tetapi jika 6 tahun lepas anda sudah mula mengumpul emas sedikit demi sedikit, hari ini nilai simpanan tersebut sudah menggandakan harta anda. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.